Jelang 12 tengah hari sebentar saja lagi. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari yang cukup berbahagia ini dengan lafaz kalimah Allah melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Imamil Muttaqin Sayyidil Mu'minin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang sama-sama kita muliakan pihak tuan rumah kita yang pertama, iaitu Puan Rosnani binti Ismail seisi keluarga. Diikuti bersama dengan pihak tuan rumah yang kedua, Encik Muhammad Kushairi bin Hamzah dan Puan Latifah binti Omar, yang sama-sama kita raikan di dalam majlis Walimatul Urus ini, iaitu bersama dengan pasangan merpati dua sejoli di antara Siti Sarah binti Khadi dan juga pasangan hatinya Muhammad Razif bin Muhammad Hushairi, yang berusaha bersama dengan semua rakan-rakan petugas dan juga yang kami alu-alukan, ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai dan juga seluruh tetamu-tetamu jemputan yang mungkin ada baru saja tiba, baru saja sampai. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, pertama-tamanya pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah izin dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Jika pagi tadi telah pun sama-sama kita saksikan telah sempurnanya majlis Aicap dan Kabul buat pasangan Siti Sarah dan juga Muhammad Razif, dan di jam ini pula berlanjutan sehingga jam 4 petang nanti insya-Allah akan berlangsung pula majlis meraihkan cinta buat pasangan merpati dua sejoli ini insya-Allah. Jadi saudara, marilah sama-sama turut kita doakan moga-moga Allah Taala mengizinkan majlis pada hari ini berjalan dengan baik, bakal berjalan dengan lancar hendaknya sampailah ke penghujung majlis kita pada petang nanti ya, insya-Allah. Sama-sama kita doakan saudara.